Mona Fendi adalah seorang penyanyi. Nama sebenar dia Mazna Ismail. Dia pernah muncul dalam rancangan TV. Baju warna-warni, rambut yang menggerbang. Kerjaya seni dia tak bertahan lama. Lepas tu, dia dan suaminya, Afandi Kak Ara, mula jadi bomoh untuk orang-orang kenamaan. Pada tahun 1993, seorang ahli politik iaitu Datuk Mazlan Idris, ketika itu adun batu talam di Pahang, telah berurusan dengan pasangan ini untuk tujuan yang dikatakan berkaitan kekuatan politik dan spiritual. Difahamkan sejumlah wang tunai dan cek telah diberikan kepada mereka sebagai sebahagian daripada proses ritual. Pada satu malam, 2 Julai 1993, di rumah Mona di Raub, Datuk Mazlan datang untuk ritual terakhir. Katanya upacara mandi bunga. Dia diminta baring atas lantai, mata tertutup, tapi sebaik saja dia terlentang, Juraimi, pembantu Mona, ayunkan parang. Datuk Mazlan dipenggal hidup-hidup. Lepas tu mayat dia dikerat kepada 18 bahagian, ditanam bawah simen di dalam bilik air. Kes ini terbongkar selepas salah seorang individu yang terlibat, iaitu pembantu kepada pasangan tersebut, Juraimi, ditahan pihak berkuasa. Daripada keterangannya, pihak polis berjaya menemui lokasi sebenar mayat Datuk Mazlan, dan polis mula korek lantai rumah Mona. Jumpa cebisan-cebisan badan Datuk Mazlan. Kepala, tangan, kaki, semua dalam beg plastik. Berita itu menggegarkan negara.